Ramai founder syarikat dan profesional kat Malaysia sibuk nak nampak kaya, kereta besar, ofis mewah, tapi cash flow syarikat dan peribadi berdarah. Hari ini saya nak kongsikan 7 langkah yang kita ubah suai khas untuk realiti bisnes kehidupan di Malaysia. Okey, jom. Langkah pertama, sediakan dana kecemasan permulaan. Paling minimum, pastikan anda ada RM2,000 tunai yang cair lah, yang boleh pakai. Okey, langkah kedua, serang hutang jahat yang guna teknik debt snowball. Senaraikan semua hutang peribadi atau syarikat dari baki paling kecil ke paling besar. Selesaikan yang kecil dulu untuk dapat momentum, kad kredit, personal loan, secepat mungkin. Okey. Langkah ketiga, bila hutang dah clear, bina tabung kecemasan penuh untuk 3 ke 6 bulan perbelanjaan koperasi atau komitmen. Letak dalam instrumen rendah risiko seperti ASB atau tabung haji. Okey, langkah keempat, laburkan 15% daripada pendapatan anda untuk persaraan. Sebagai pemilik bisnes, jangan harapkan untung syarikat semata-mata. Buat caruman KWSP secara sukarela atau carum ke skim persaraan swasta untuk nikmati pelepasan cukai peribadi. Langkah kelima, mula bina dana pendidikan anak-anak. Di Malaysia paling bijak guna SSPN. Anda dapat dividen dan dapat lagi pelepasan cukai LHDN sehingga ke RM8,000. Langkah keenam, langsaikan hutang rumah atau pinjaman premis perniagaan lebih awal. Bayar lebih sedikit setiap bulan pada prinsipal untuk jimatkan ratusan ribu ringgit interest kat bank. Okey, langkah ketujuh, bila anda dah tak ada hutang membebankan, bina kekayaan syarikat dan beri semula kepada masyarakat. Bayar zakat, bayarkan sedekah dan buat CSR, Corporate Social Responsibility untuk syarikat. Okay, ingat, kunci untuk betul-betul kaya adalah berhenti bazir duit semata-mata untuk nampak kaya. Nak tahu lebih lanjut lagi strategi urus kewangan korporat dan peribadi yang betul, follow FinTalk dan save video ni serta dapatkan buku Jangan Bayar Lebih dan Perniagaan Semudah ABC di Showcase. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.